Minat dengan TE lah. TE Jepun ni memang cantik lah pasang dekat kereta Type R ni. Tapi harga mahal. So guys, hari ni Wan Cina nak recommend satu rim TE37. Dia cutting macam Japan, tapi harga bukan Japan. Okay, so guys, rim yang Wan Cina nak recommend adalah TE37 daripada AOW guys. Okay, ini adalah TE37 Saga. Okay, so spek dia adalah 18 kali 9.5 JJ offset 44. Okay, untuk FKA Type R ke FL5 Type R ke, memang cantik lah. Okay, Japan dekat sana. Tetapi korang boleh tengok betapa kurang beza ni ya. So rim ini sangat macam Japan, tetapi dia kurang sikit. Dia design by Japan, dia bukan made in Japan. Tak dapat nak buat dah, sebab itu memang langgar law. Tetapi rim ini adalah floor forming. Dia tak ringan macam Forge, tetapi dia floor forming, dia ada ringan lagi. Okay, lining ini semua adalah AOW. Kita pun tak payah cakap banyak sangat sebab korang pun dah tahu. Okay, dia tak datang sekali dengan cap. Dia macam Japan juga, kena beli dengan beli lain lah, optional lah. Okay, nak beli ke tak beli terpulang. Okay, so sekarang Wan Cina tunjuk sikit berat dia macam mana. Sebab yang Japan kita dah jual, tinggal yang ini nak buat perbandingan tak ada. Tapi kita tengok dulu ini berat berapa. Okey, inilah berat untuk rim floor forming AOW 37 untuk FKA ini 18 inci. Okey, floor forming memang ringan dan kukuh lah. So memang 9.3 kilo sahaja. Okey, so tapi orang jangan salah faham. Ada juga orang banyak salah faham ni Taiwan Cina. Memang tak bengkok ke? Tak ada. Rim Forge pun dekat Japan bengkok juga. Malaysia punya jalan lubang banyak. Langgar lubang confirm akan bengkok sikit-sikit. Tengok situasi keadaan macam mana. Okey, so jangan salah faham beli rim floor forming tak bengkok langsung. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, share Wan Cina. Thank you guys.